Sekiranya anda mempunyai simpanan sekitar RM30,000 dan sedang merancang untuk menukarkan dalam bentuk emas fizikal, soalan yang perlu anda tanya pada diri sendiri adalah yang pertama, apakah tujuan simpanan emas tersebut? Jika matlamat utama adalah untuk memaksimumkan keuntungan jangka masa panjang, bagi tujuan ni, 50 gram emas biasanya menjadi pilihan yang lebih sesuai. Sebab yang pertama, spread value-nya lebih rendah dan kos premiumnya lebih murah. Dan setiap gram emas yang dibeli memberikan nilai yang lebih tinggi berbanding pembelian emas dalam pecahan yang kecil. Ianya sangat sesuai untuk strategi buy, hold and grow, terutamanya bagi penyimpan emas yang tidak bercadang untuk mencairkan emas tersebut dalam jangka masa pendek. Jika simpanan RM30,000 tadi ditujukan untuk tujuan tertentu seperti tabung pendidikan anak-anak, jadi konsep simpanannya akan berubah. Pendidikan mengambil masa bertahun-tahun dan kebiasaannya memerlukan pengeluaran secara berperingkat ataupun berkala. Dalam situasi ini, emas dalam pecahan gram emas yang lebih kecil adalah jauh lebih praktikal. Sebagai contoh, anda boleh memiliki gold bar 10 gram emas sebanyak 5 keping. Ia membolehkan anda menjual semula emas tersebut dalam kuantiti yang kecil apabila diperlukan. Sementara baki emas yang masih ada boleh disimpan dan kita boleh terus menikmati kenaikan harga emas sekitar 10% setiap tahun. Inilah sebabnya pemilihan emas tidak boleh dibuat secara random ataupun secara rawa. Saiz emas itu sendiri menentukan flexibility, kos dan juga potensi pulangan. Tujuan yang jelas akan membawa kita kepada strategi yang lebih tepat, sama ada untuk memaksimumkan keuntungan tersebut dalam jangka masa panjang atau memastikan keperluan penting seperti pendidikan dapat ditampung dengan lebih sistematik. Jadi bagi anda yang ingin mulakan simpanan emas ataupun ingin mengalihkan sebahagian daripada simpanan anda ke dalam bentuk simpanan emas fizikal di public gold, anda boleh isi borang sign up di bawah ini dan saya akan bantu anda untuk menjadi ahli dalam public gold. Untuk lebih banyak ilmu emas dan juga kewangan, boleh follow saya rapat-rapat.